PTRM mengesahkan seorang juruterbang warga Malaysia ditahan pihak berkuasa Indonesia selepas disyaki cuba menyeludup kira-kira 25 kilogram dadah ke negara itu. Bagaikan hampir terbelah industri penerbangan negara apabila kes ini mula meletup di media-media antarabangsa. Tak cukup ke gaji sebagai seorang juruterbang sampai sanggup menjadi keldai dadah antarabangsa. Ikuti kisah ini. Assalamualaikum, terima kasih dan kami hargai atas komen-komen korang untuk video lepas. Polisi menduga pilot warga negara Malaysia yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah berkali-kali menyelundupkan ekstasi ke Indonesia. Seorang juruterbang warga Malaysia dikenali sebagai Muhammad Saufi bin Osman berusia 39 tahun ditahan pihak berkuasa Indonesia selepas disyaki cuba menyeludup sebanyak 70,114 pil dadah jenis MDMA atau ekstasi seberat kira-kira 25.15 kg ke Jakarta melalui lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Tangerang dalam satu operasi yang terbongkar selepas pegawai kasta mengesan imej mencurigakan pada bagasi yang dibawa suspek sejurus dia tiba dari Kuala Lumpur pada 29 Julai 2026. Baiklah, Malaysia Airlines mengambil pendirian untuk tidak mengulas berhubung penahanan seorang juruterbangnya oleh pihak berkuasa Indonesia atas kesalahan berkaitan dadah, namun menegaskan pihaknya memandang serius dakwaan berkenaan. Malaysia Airlines akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak berkuasa berkaitan selaras dengan semua undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa. Suspek yang dilaporkan bertugas sebagai juruterbang Malaysia Airlines ditahan selepas menerbangkan penerbangan antarabangsa dari Kuala Lumpur ke Jakarta dengan pihak berkuasa Indonesia mendakwa dadah tersebut disembunyikan di dalam bagasinya sebelum pemeriksaan dilakukan di Terminal 3 Ketibaan Antarabangsa Lapangan Terbang Soekarno-Hatta sekaligus mendedahkan cuba membawa masuk dadah dalam jumlah yang amat besar ke negara berkenaan. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM sedang menyiasat laporan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia yang dikaitkan dengan dadah. Menurut CAAM, pihaknya sedang mengumpulkan fakta berkaitan insiden yang dilaporkan melibatkan juruterbang berusia 39 tahun itu. Ketua Pengarah Kastam dan Eksais Indonesia, Jaka Budi Utama berkata, pemeriksaan terhadap suspek dilakukan selepas petugas mengesan sesuatu yang mencurigakan menerusi imej mesej pengimbas sinar X ketika bagasi berkenan melalui pemeriksaan di terminal ketibaan. Sebelum pemeriksaan fizikal dijalankan dan menemukan 14 bungkusan besar yang mengandungi bahan disyaki narkotik kumpulan 1 jenis MDMA atau ekstasi. Dalam pemeriksaan tersebut, pihak berkuasa Indonesia merampas kira-kira 70,114 pil ekstasi dengan berat bersih sekitar 25.15 kg atau berat kasar kira-kira 26 kg selain menemukan kira-kira 4 gram metafetamin atau syabu dalam barangan milik suspek yang dipercayai untuk kegunaan peribadi, menjadikan jumlah keseluruhan barang terlarang yang ditemukan dalam bagasinya sebagai satu rampasan yang begitu serius. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau pertanyaannya kenapa pilot berani gitu mungkin ya, karena mungkin yang bersangkutan merasa kalau pilot mendapatkan jalur khusus dan memang ada jalur khususnya buat kru dan buat pilot, tapi pengawasan yang kami lakukan tetap sama. Jadi itu yang kita lakukan terhadap pengawasan terhadap penumpang, juga pengawasan terhadap kru baik pilot maupun pramugarinya. Kes ini menjadi lebih mengejutkan apabila pihak berkuasa Indonesia memaklumkan suspek dipercayai menerima bayaran sebanyak RM50,000 untuk membawa dadah tersebut ke Jakarta sebelum menyerahkannya kepada seorang individu yang identitinya masih dalam siasatan. Manakala penyiasat terus percaya penerima berkenaan mungkin merupakan seorang lagi warga Malaysia yang mempunyai kaitan dengan rangkaian penyeludupan dadah rentas sempadan. Pilot itu tidak mungkin kerja sendiri kalau tidak ada orang yang sepowerful Pablo Escobar di negara-negara yang dituju. Menurut pihak berkuasa Indonesia, suspek pada peringkat awal soal siasat mengaku membawa dadah tersebut ke Jakarta atas arahan pihak tertentu dengan ganjaran keuangan yang besar, sekaligus menguatkan kemungkinan bahawa lelaki berkenaan bukan sekadar bertindak seorang diri, tetapi mempunyai hubungan dengan rangkaian yang lebih besar yang beroperasi merantasi sempadan Malaysia dan Indonesia serta menggunakan laluan penerbangan antarabangsa untuk menggerakkan bekalan narkotik. Siasatan kemudian mendedahkan satu lagi perkara yang lebih membimbangkan apabila
ujian saringan air kencing terhadap suspek didapati positif 3 jenis dadah, iaitu metafetamin atau syabu, MDMA atau ekstasi dan kokain. Dengan pihak berkuasa Indonesia menyatakan keputusan tersebut menimbulkan persoalan serius mengenai keadaan suspek ketika mengendalikan penerbangan dari Kuala Lumpur yang membawa kira-kira 170 penumpang menuju ke Jakarta. Pihak berkuasa Indonesia turut memaklumkan bahawa suspek dipercayai memanfaatkan kedudukannya sebagai anggota kru penerbangan untuk membawa bahan terlarang tersebut melalui laluan khas yang disediakan kepada anak kapal. Lebih mengejutkan, siasatan awal pihak berkuasa turut mendapati suspek mengaku pernah terlibat dalam penghantaran dadah rentas sempadan sebelum penahanan terbaru itu. Dengan beberapa kenyataan yang diberikan kepada penyiasat menunjukkan dia didakwa telah membawa dadah ke Indonesia sebanyak beberapa kali termasuk 2 perjalanan ke Jakarta. Bukan itu sahaja, malah pihak berkuasa Indonesia memaklumkan suspek dipercayai pernah membawa kira-kira 7 kg syabu ke Jakarta dalam satu penghantaran terdahulu. Manakala satu lagi sumber menyatakan terdapat rekod penghantaran berkaitan Sabah yang masih memerlukan pengesahan melalui siasatan lanjut. Lelaki itu kini ditetapkan sebagai suspek dalam kes narkotik selepas keputusan makmal forensik mengesahkan bahan yang dirampas sebagai MDMA dan metafetamin. Manakala siasatan terus dijalankan untuk mengesan individu lain yang dipercayai terlibat termasuk pihak yang membekalkan dadah, pihak yang mengatur penghantaran serta penerima yang menunggu bekalan tersebut di wilayah Indonesia. Kami di sini nanti akan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan Malaysia Pak terkait dengan hal ini karena ini membawa penumpang Bapak Ibu sekalian, karena hal ini membawa penumpang sangat membahayakan operasional penerbangan. Ini yang tadi disampaikan Bapak Pak Eki ya, itu sudah memakai Pak ya, positif pakai dan narkoba tersebut ya, kalau misalnya Indonesia untungnya Pak tidak ada apa. Pihak berkuasa penerbangan awam Indonesia dilaporkan akan berhubung dengan pihak berkuasa Malaysia bagi mendapatkan maklumat serta menyelaraskan tindakan berhubung kes tersebut. Manakala pihak Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia turut dilaporkan sudah berkomunikasi dengan pihak Indonesia bagi membantu siasatan berkaitan kemungkinan wujudnya rangkaian penyeludupan dadah rentas sempadan. Manakala akses konsular diperlukan bagi membolehkan wakil Malaysia mendapatkan maklumat mengenai keadaan serta proses undang-undang yang sedang dihadapi suspek mengikut peruntukan undang-undang Indonesia. Dari sudut Undang-Undang Indonesia pula, suspek kini berdepan siasatan berkaitan kesalahan narkotik sebagai individu yang disyaki terlibat dalam pengedaran dadah, dengan pihak berkuasa menyatakan bahawa kesalahan membawa dan mengedar dadah dalam jumlah besar boleh membawa hukuman yang sangat berat, termasuk hukuman mati sekiranya tertuduh akhirnya didapati bersalah selepas melalui proses kehakiman yang ditetapkan. Setakat perkembangan terakhir, juruterbang Malaysia tersebut masih ditahan di Indonesia untuk membantu siasatan dan berdepan tindakan mengikut undang-undang narkotik negara berkenaan. Menanggapi seperti yang tadi Pak Alvin bilang, bagaimana struktural kok bisa lepas dari Malaysia, kok bisa masuk ke Indonesia dan seterusnya. Apa sudah jadi? Mana negara Malaysia ini nak letak muka apabila Indonesia membongkarkan penyeludupan dadah yang dilakukan oleh seorang pilot penerbangan negara? Menjadi persoalan kita bagaimana lemahnya sempadan negara Malaysia tercinta ini. Geram, marah dengan apa yang berlaku. Betul kata pujangga, lebih baik tanganmu kotor untuk gaji yang bersih daripada tanganmu bersih untuk gaji yang kotor. Sekian, terima kasih.